Ramai rasa lega bila ASB umum dividen setiap ujung tahun. Nampak ada pertambahan, nampak ada hasil. Tapi jarang orang duduk kira satu perkara yang penting, iaitu berapa nilai sebenar duit selepas inflasi. Dividen ASB sekitar 5 hingga 6% setahun. Dalam masa yang sama, kos hidup semakin naik. Seperti barang dapur, petrol, yuran sekolah, semuanya naik. Bila inflasi lebih laju daripada dividen, hakikatnya kuasa beli kita semakin mengecil walaupun simpanan semakin bertambah. ASB bukan tempat yang salah. Ia bagus untuk simpanan tunai dan kecemasan. Cuma simpanan jangka panjang tidak boleh bergantung hanya pada satu instrumen sahaja. Sebab itu ramai yang mula buat langkah bijak, iaitu mengimbangkan antara ASB dan emas. ASB menjaga kecairan, emas menjaga nilai. Bukan soal mana yang lebih hebat, tapi soal menyusun strategi supaya duit bekerja dengan betul. Kalau duit itu tidak digunakan dalam beberapa tahun, pastikan ia disimpan dalam aset yang bukan sekadar selamat tetapi mampu melindungi nilainya. Jom kita mula dulu. Pendaftaran percuma beserta dengan belian emas yang pertama. Kami bantu sebaiknya.